Okey, nak tahu tak macam mana nak hancurkan satu generasi tu tanpa lepaskan tembakan? Caranya dengan ambil masa dan juga rosakkan sistem pendidikan dari dalam. Pada era akhir Osmaniyah, madrasah mula dianaktirikan. Kalau kau nak jadi menteri ataupun birokrat, kau wajib sekolah aliran barat dan juga belajar ke Eropah. Kesannya, madrasah dan juga aliran agama ketika itu dianaktirikan dan mula ditinggalkan sikit demi sedikit. Dan paling terajis sekali adalah sekolah ketenteraan yang sepatutnya melahirkan para pejuang Islam diwajibkan untuk belajar bahasa Perancis dalam sekolah mereka. Korang rasa? Kesannya adalah sekolah menjadi kilang yang berjaya melahirkan pegawai dan juga birokrat yang berotak liberal dan juga sekular. Akhirnya generasi pelapis yang berfikiran barat inilah yang memegang tampuk pemerintahan, melahirkan the young turd. Dan bagaimana mereka menjadi deep state dalam Osmaniyah, dan saya akan ceritakan pada esok.